sughra. Apa dia qalqalah sughra? Huruf qalqalah. Bajuda fata. Ha, menerima simbol sabdu pada pertengahan ayat ataupun kalimah, tengah-tengah kalimah ataupun ayat. Okay. Alu, panjangkan waw 2 harakat. Panjangkan 2 harakat mad asli. Riz, di sini ra dibaca dengan nipis. Tadi tebal. Sebab apa nipis? Sebab ra itu berbaris bawah. Tu kaedah dia. Riz, za itu safir kan tadi. Riz ada bunyi lebah. Rizqakum, kaf dengan mim ini ada sukun bertemu dengan hamzah. Di sini hukum dia adalah izhar syafawi. Apa maksud izhar? Izhar adalah kita baca jelas tanpa dengung. Jelas, maksudnya kita baca izhar syafawi. Kita jelaskan bunyi mim tu mati. Bunyi mati mim tu kita jelaskan. Rizqakum tanpa, jangan rizqakum, tak nak. Rizqakum annakum. Cumanya di sini mim ni huruf dia asalnya sifat dia tu memang ada gunnah. Dia ada sifat gunnah pada mim. Sifat dia memang ada. Namanya adalah gunnah lazimah. Gunnah lazimah pada mim yang matilah, mim mati. Dia ada namanya gunnah lazimah ataupun gunnah asliyah. Sebab itu bunyi macam dengung tapi bukan. Kita bukan dengung yang memanjang. Dia dengung asal pada kalimah tersebut. Rizqakum annakum, rizqakum an, dia bukan rizqakum, tu salah. Rizqakum an